dia boleh bantu untuk naik. Oh, macam memang kami dah belakang. Oh, dah cukup. Ada kutu. Kapok tinggi. Gila kat ni. Smith. Saya bagi nombor IC ni ya. Ya boleh. Boleh. Oh. Okey. Jangan berak, tolong jangan berak. Dia berok boy. Memang dia berok. Ha? Jangan relax, jangan bukan kuat sangat. Relax. Kita bekerjasama. Okey. Oh, tengok dia melekat kepala dia. Berapa kali dah sekali ni? Oh, luka. Aduh. Kepala dia luka. Dia tengah kesakitan. Perlu tak kita ni? Tak payah rendam boy. Kutu. Tak payah rendam. Mana kutu? Kalau basik ni panggil apa? Kutu. Banyak ni. Mana? Banyak. Yang kecil-kecil. Mana? Ada ni. Tak. Boleh tak? Tangan saya tak apa kemah. Okey dah kemah. Kemah dah. Dah buka mulut balik wah. Yang bagi dia patah tu tangan. Ni ada. Wah, banyak kutu. Okey ni ni. Kudu nak buat. Tak perlu rendam geng. Mudah. Oh. Kerja SKC ni geng SKC. Bukan sama lah. Ni kita meja pembersihan sangkau kata. Semua sangkau kita bersih eh. Okey. Dah selesai lepas. Jom kita bantu Fabi pula. Berapa tinggi dia boleh naik? Bantu Fabi bersih. Kepala tinggal kepala ni be. Tak. Ni sebab dia keras dia boleh bantu untuk naik. Oh, macam memang kami dah belakang. Ada kutu ah. Aduh, dia jaga badan dia. Jaga badan. Dia jaga kebersihan. Oh. Ni. Kelopak mata dia ni aku tak tahu berapa kali tu. Dia punya salin ni. Oh, 2, 3. 3 be ha. Tu laba ni. Ni dah laba ni. Ni satu. Ada lagi ni. Ada batu. Batu apa? Ada. Oh, ni tengok duk celuh-celuh mata dia. Bukan 3 dah ni be. Oh. Uish. Dia banyak rapih eh. Mesti dia salah faham dia dah buta. Kenapa? Mesti dia salah faham diri dia, salah menilai. Bukan 2 ni, 3, 4 dah ni. Ni ada lagi ni. Tak ada lagi. Ada satu lagi. Bawa. 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 Pak rapih dah. Dia punya kelopak mata ni tak tercabut lah. Lepas ni tak makan. Sekali makan ni 3 ekor 4 ekor ni Allah. Dah lagi tak ada. Baru clear mulut dia. Dah. Ya dah. Boleh dah. Ni putih dia. Bersia-sia dulu lah. Bersia-sia dulu. Bukan kucing je nak bersia-sia.